Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bersua di arena ini, di lokasi inilah. Saya ingat tahun ni baru 2 kali ya di sini. Hari ini mesyuarat Exco. Alhamdulillah selesai banyak perkara yang rutin. Oi, hang buat live. Dia ulang pergi situ pula. Dia bunyi situ. Minggu lepas kita telah memutuskan untuk waive cukai tanah yang tertunggak di Kek Hua dan Sin Min. Hari ini disahkanlah 90%. Mereka kena bayar daripada 444,000 tu lebih kurang 44,000 saja. Waive dekat 400 ya, 396 kot. Lebih kurang. Cadangan yang berikutnya adalah kepada sekolah-sekolah yang beroperasi tanpa keuntungan ni, bukan berorientasikan keuntungan. Sekolah-sekolah yang dikendalikan ni, sebab dia tanah dia semeter persegi, kadar cukai kerana dia swasta 6 kupang. Tu yang cukai dia agak tinggi berbandingkan sekolah-sekolah biasa. Kita cadang untuk mereka buat permohonan untuk dikenakan kadar cukai institusi pendidikan jauh lebih murah. Itu kita akan timbang kalau dia buat permohonan. Kita cadang begitulah, kerana salah satu sekolah tu cukai tanah dia setahun 24,000. Mahal. 6 kupang semeter persegi sebab pemilikan swasta. Jadi kita cadang supaya dia mohon. Kita akan kategorikan dia dalam sekolah pendidikan yang beroperasi bukan berdasarkan keuntungan. Jadi dia akan dapat 2 pengurangan lah. Satu, pengurangan tunggakan semasa yang hampir 400,000. Lepas ni dia mohon, kita harap dia mohon cepat lah. Cepat mohon, cepat timbang. Kita nak institusi yang melahirkan warga yang bijak pandai ni diberi keringanan daripada aspek pencukaian. Khususnya kawasan negeri ini cukai tanah. Itu disahkan hari inilah. Minit-minit Exco ni dia bincang hari ini, minggu lepas boleh sah, baru boleh diumumkan. Begitu.